Memang saya tak buat apa tau. Sebelum saya buat magic dengan Rubik's Cube, saya nak beritahu satu fakta, okey? Ada fakta mengatakan Rubik's Cube merupakan puzzle antara puzzle yang paling sukar untuk kita selesaikan dalam dunia ini. Okey, dia memerlukan 43 quintillion possibilities, kemungkinan. Quintillion tu apa? Contoh kalau juta ada 6 kosong. Quintillion ada 18 kosong dekat belakang. Okey, so bila kita pusingkan, kita campurkan dia macam tu memang susahlah kita nak selesaikan, betul? Banyak possibilities dia. Okey, banyak possibilities. Tapi saya tak nak buat magic ni. Saya perlukan host kita. Tidak dapatlah jawabnya. Untuk selesaikan Rubik's Cube ni, boleh? Tidak dapatlah nak menyelesaikan masalah. Boleh. Anda kena inspirasi dengan silap mata ni. Okey, boleh. Cuba berdiri dekat sini. Ini different. Lain. Okey. Berdiri dekat sini. Saya akan tengok betul-betul. So, nampak Rubik's Cube ni. Okey. Sebentar lagi, Ismail akan pegang Rubik's Cube ni di belakang. And pusingkan Rubik's Cube ini seperti ini. Faham? Oh, okey. Okey, ingat? Okey, boleh? Boleh? Kita tengok boleh kita? Okey, tapi sebelum tu saya akan kita nampak kan, saya akan pusingkan dia dulu macam tu. Okey, kita akan campurkan. So, saya boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Kita mix. Kita akan mix. Kita tengok. Perhatikan adakah berjaya atau tidak Ismail the magician selesaikan Rubik's Cube ini. Okey, pusingkan. Magician okey. Cuba pusingkan. So, saya pusingkan kan? Boleh pusingkan. Bayangkan dia boleh selesai. Kita cuba tengok, bayangkan. Perlahan-lahan pusingkan. Sebut magic. Okey, magic. Memang saya tak buat apa tau. Yes. Yes. Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia tau. Masa tandingan menang. Menang weh. Menang 200,000 USD. Weh, dahsyat. Kan? Macam mana? Okey, so tahniah untuk magician kita. Weh, memang impress sangat ni. Saya betul-betul impress. Wow. Impress sangat ni Syafiqah. Itulah. Sebab kita dah hilang pedoman diri dah ni. Kita dah hilang formality juga ni. Itu apa yang saya rasa semasa saya kecil dulu. Bila saya tengok magic depan mata, saya rasa, wow, macam mana benda boleh buat kan? Mustahil, betul? So, bila kita dah belajar benda tu dalam dunia, nothing is impossible lah. Apa-apa yang kita belajar itu boleh jadi kenyataan. Yang penting kita kena ada minat dan kita kena belajar ilmu tu dengan betul. Tujuan untuk menghiburkan orang ramai.